Pasal Rizan, okay. Saya nak cerita satu pengalaman. Kan saya cakap bateri kereta Mok yang Myvi tu kong kan. Itu hari, kita on the way nak buat video content apa Aku dah deal lah dengan Harry. Maksud cakap, aku kat Dipulse. Kan saya berjaya kan. Dekat Dipulse tu, aku parking Myvi Mok tu aku parking valet. Aku memang memuliakan Myvi tu. Aku parking valet saja. Dalam keadaan duit tinggal ratus-ratus, dalam account bank, aku tergamak order valet. Aku parking valet. Memang orang kata sebelah aku tu masa tu Alphard 1. Sebelah ada Audi tak tahu apa, tak ingat. Tiba-tiba Myvi Mok. Cakap, berapa ringgit bang? RM15. Murah, naikkan RM6. Saya bayar RM6. Aku dah sampai bet dah dengan orang tu. Padahal benda tak payah bet, benda tak payah betting pun aku betting. Punyalah ada duit. Parking. Lepas tu aku pun beli lah barang. Aku beli barang dalam Dipulse tu. Harry call. Tak silap aku Harry call tak pun tak tahu lah. Makan ke apa tak ingat. Harry kata okay, kita jumpa dekat sekian tempat. Kita nak shoot video. Aku pun okay. Aku pun pergilah kat kereta. Aku masuk punya kereta, katam. Aku dah ready ni. Aku dah betulkan segalanya. Barang-barang yang tak betul aku dah betulkan. Aku pun start kereta. Aku cakap, ini remix apa lah? Aku cakap, sedap ni. Tak bunyi dia kan. Lepas tu aku diam. Cakap, ini bukan remix ni Azan. Ini messed up ni. Aku cakap, ni messed up ni. Bukan remix, messed up. Messed up dah ni. Apa pasal bunyi dia macam ni kan? Aku pun call Mok. Cakap, Mok, engkau ada modified kereta? Ada modified kereta? Bunyi macam beam lah. Kereta kau bunyi beam. Masuk engine beam ke? Masuk engine skuter ke? Cakap teruk betul. Semua kata, bateri aku kong Lepas tu aku macam, aduh bateri kau kong ke Mok? Aduh. Cakap marai lah. Boleh pula kong. Benda dah lah nak buat konten. Aku pun masa tu call lah mana-mana cari itu cari ini. Dapatlah call yang macam delivery. Terima kasih Kak Kemboja, thank you. Parking valet. Nasib baik parking valet. Nasib baik tak nasib baik lah. Berapa jam aku kena sidang kat situ bertambah. Dah lah 3 jam RM15. Lebih je 3 jam RM15 lagi. Lepas tu aku pun tunggu orang tu betul datang bateri apa semua. Aku call Harry. Aku cakap, Harry, aku tak boleh ni datang kau pada kau. Tak ada. Aku cakap, aku tak boleh datang awal sikit ni. Aku nak kena tunggu apa aku punya bateri ni semua. Dia nak kena tukar lah. Dia nak kena bedah ini kereta. Dia kata ini tayar kena bagi tukar semua. Bateri dengan lampu depan kena swap. Dia kata memang aku cerita buat gempak kan. Buat macam masalah aku besar sangat lah. Sebab tak nak nampak macam aku tak jaga timing lah. Lepas tu Harry berkata, iya ke? Kau okey ke? Kau okey ke? Lepas aku cakap, aku okey, aku ni bukan accident. Dia cakap bateri aku kong. Dia cakap, ilek lah. Lepas tu dia kata, okey lah. Dapat. Nanti kau bagi tahu lah bila kau boleh sampai. Nanti kita buat, bila kau free sekejap macam tu kan. Lepas tu, aku dah settlekan kereta aku. Berdesuk aku pergi. Syuk. Pergi kat Harry kan. Terima kasih Kak Nasha, thank you. Kak Kizat KB, thank you. Kak Nasha, thank you. Lepas tu aku dah pergi buat apa semua. Lepak dengan Harry. Tak ingat lah. Lepas tu lepak dengan Harry ke apa tak ingat. Lepas tu macam tu lah. Itulah pengalaman ni. Dia tak adalah benda pun. Aku pun tak tahu asal aku cerita-cerita tu. Aku rasa tak tahu. Aku rasa aku lebih pada nak cerita aku parking valet sebenarnya. Itu main point dia. Aku parking valet. Main point kat situ. Bateri, Harry tu semua memang engagement je. Bateri kereta, nama Harry aku sebut tadi, engagement. Main point, star character dia ialah aku pernah parking valet. Myvi Mok pernah parking valet. Itu dia. Dapat shoot tak hari tu? Dapat. Kita pergi juga, cuma lewat sikit. Ke lain lah cerita dia. Aku tak ingat sebenarnya. Aku ni ada satu masalah tau. Apa-apa yang aku cerita sama ada aku reka ataupun aku tak ingat. Bila aku tak ingat jadi reka lah. Jadi rekaan. Sebab aku ingatkan macam tu. Rupanya lain cerita dia. Aku tak tahu.
Stres je apa. Aku rasa macam gitu cerita dia. Sebab bila aku dah cerita macam ini, tiba-tiba ada lagi satu datang macam ingatan tulus mesra. Datang kat belakang, macam lain pula cerita dia. Kan aku tumpang Harry lah. Ya aku tak ingat lah. Tapi aku pernah naik satu kereta. Masa naik kereta siapa? Kereta Atiba, aku tak ingat. Kereta Aslah rasanya, tumpang kereta Aslah. Ada Ipan, ada Ian, ada Harry, ada aku lah. Ada 3 orang lelaki, seorang perempuan, tapi suara semua memang macam lelaki dah kereta tu. Lepak macam dah kereta lelaki. Aku, Ian, Ian tu tak silap aku editor Harry kan. Ian, Ipan. Memang macam kereta jantan. Padahal aku seorang perempuan tu. Borak kau tahu tak? Aku kan di sana bang. Itu kan aku kan. Memang alhamdulillah seronok lah.